So macam Abang Man Abang Man kena arwah ni macam mana Abang Man? Dia pada saya adalah seorang yang genius memang. Memang dia genius lah. Dan dia seorang yang visionary. Sebab pada mulanya saya tak setuju untuk berlakon. Saya cakap saya tak kerti berlakon. Saya cakap buat apa bang tu? Dia cakap cuba kau faham. Kau buat lagu, kau menegur orang ke apa ke, kau bash kerajaan ke, kau tegur apa masyarakat ke, itu adalah bentuk seni. Tapi kau ada isi dalam tu. Sama juga macam aku. Dia cakap. Tapi saya cakap dengan dia, saya tak kerti. Mana orang macam gini, mana kerti berlakon kan? Dia cakap kau yang 10 tahun je. 10 tahun lepas kau bawa watak tu je, dah senang. Lepas tu dia buat satu character breakdown. Dia tanya lah saya dulu buat apa benda tu ini. Saya ceritalah sikit-sikit kan. So saya punya watak gerhana tu dia based on apa yang saya dah buat dulu. Jadi saya tanya kenapa buat macam gini. So dia cakap Kampung Pisang ni dia mewakili segenap lapisan masyarakat. Masyarakat ni macam-macam jenis orang ada. Ada yang orang tak betul, ada betul kan. Dia macam-macam perangai lah. Jadi saya salah satu tambahan karakter untuk mewarnai lagi Kampung Pisang ni. Bila kita mewarnai sesuatu benda, dia jadi lebih menarik, jadi lebih efektif. Mesej yang dia nak bawa tu lagi berkesan. Sebab ada orang ingat Kampung Pisang ni sekadar hiburan, tapi dia sebenarnya deep down inside Abang Mamat dia ada memperjuangkan sesuatu. Tu yang antara sebab saya okeylah saya join lah.